Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya guys. Hari ni Hari Raya kedua. So dah lama gila aku tak upload konten. So dekat belakang ni ada Volkswagen Sirocco aku baru keluar bengkel. Tapi tak settle lagi masalah. Okay. So cuma hari ni aku tengok enjin dia memang buat aku rasa macam wow. Macam bilik yang penuh tong sampah. So enjin dia memang sangat-sangat kotor. Aku rasa aku nak cuci enjin. So untuk perkara cuci enjin ni, ramai orang takut nak cuci enjin. Tapi bila kau tahu basic, kau tahu sistem dia, ECU dia dekat mana, tak mengganggu, boleh je cuci enjin. Tak ada masalah pun boleh buat kat rumah. Lagi lah aku guys, aku pakai sabun cuci baju. Disebabkan sabun cuci pinggan tak ada, nak pakai shampoo tak load, aku pakai sabun cuci baju Cap A. Kat belakang tu kau nampak ada mesin basuh, kat situ ada sabun. Aku pakai sabun tu guys. So jom aku bawa korang, kita tengok keadaan enjin aku. Okay. Ini dia enjin abang. Ni pipe. Okay, pipe. Aku akan cuci bahagian ni dulu. Dia punya tangki air dia dekat area sini guys. Aku cuci bahagian ni dululah. Okay, macam aku guys, aku suka basuh part by part tau. Aku akan cuci area sini dulu. So aku akan tembakkan air. Bahagian sini memang tak ada apa-apa pun guys. Okay, kita dah cuci air, tutup. Senang, simple je. Aku pakai hentam, tapi bukan hentam biasalah. Kita ada knowledge lah. Dan kita tahu elektronik tu dekat mana, apa dekat mana. Yang penting kau ada sabun, kau ada berus, kau boleh sental. Itu yang paling penting. Macam aku gunakan sahaja ni lah. Okay. Ni nampak tak? Besar kan? So aku berus area-area sini lah untuk bersihkan dia. Aku suka cuci part by part. Aku tak suka cuci sekali semua. Aku suka layan sikit-sikit. Tapi ikut pada korang lah. Ada yang jenis suka cuci semua sekali. Macam aku suka detail lah. Lebih detail, slow mo, enjoy. Okay. Santai. Okay, lepas tu aku akan cuci bahagian intake manifold dia guys. Okay, intake manifold. Aku ni tak ada tempat stand nak letak. Tak ada, korang boleh tengok. Kejap aku ambil kerusi. Sorry lah kalau blog ni agak-agak macam shaky-shaky sikit guys. Biasalah dah lama tak buat blog. Kerusi. Okay, dah jumpa. Okay, macam ni kan. Aku guna air kecil guys. Okay. Air kecil je untuk basuh dia. Slow and steady. Lepas bypass kan, aku biasanya akan tembak air, tembak angin terus lah. Aku tak suka biar dia berendam lama-lama. Nanti soket-soket tu masuk air kan. Tapi yang penting ada tempat angin lah kat rumah korang. So senang sikit kan. Okay. Aku akan tembak dekat bawah ni. Sejom.
cuci dekat sini, dekat belakang sikit dengan belah sana. Belah sana tu agak serabut lah, banyak wayar, alright. Korang stay tune. Okay guys, so sekarang part paling favourite aku lah, head. Head ni part paling favourite orang cakap. So jom kita layan. Part paling favourite, cuma kuil plug tu kau kena hati-hati sikit lah. Sini biasanya aku pakai brush yang kecil je. Sebab apa tau, aku cuci, lepas tu aku tembak air. Aku tak nak air tu bertakung kat dalam soket-soket lama. Boleh je lalas baru cuci, tapi aku suka macam ni punya style. Tapi ikut pada korang lah, korang punya minat kan. Cuci boleh je, cuci enjin ni tak ada isu pun. Ada orang takut kan nak cuci kan. Tapi kau boleh ikut langkah aku ni, selamatlah dunia akhirat. Okay, santai-santai sudah. Tak boleh start call komen. Tapi insya-Allah lah kerja aku setakat ni belum lagi menjahanamkan barang. Semuanya okey. Yang penting ada knowledge bro. Kalau tak ada knowledge, belagak sombong, payah. Tak tahu kena bertanya. Jangan belagak brother. Okay. So apa soket-soket korang cabut, pastikan cocok balik. Jangan lupa. Best buat sendiri, kau boleh layan tau. Kalau kau hantar kedai, dia layan juga engkau. Tapi layan-layan gitu lah. Tak ada lah macam kau orang yang layan sendiri. Enjoy. Okay, settle benda head guys. Okay, sekarang aku nak cuci intake yang mini full ni guys. Jom korang layan sambil aku gosok-gosok. Jangan tak gosok ni Okay, aku akan pakai brush besar dulu sebab senang. Air biasanya kurangkan sikit lah, banyak pada shampoo lah. Macam aku ada 2 brush, satu besar, satu kecil. Yang kecil ni untuk masuk dekat celah-celah ni. Yang kecil ni, yang mana tak sampai tu kan, boleh lah aku masuk sental-sental. Intake mini full ni sebenarnya aku dah order dah guys, cuma belum pasang. Aku dah order yang performance punya. Macam tu lah cerita dia.
Benda yang aku mengidam lama. Sebab intake Miniful ni mahal guys. Kalau yang biasa-biasa tu murah lah. Boleh juga pakai. Cuma aku ada brand yang aku rasa memang aku nak pakai. Mengidam, menyimpan duit. Tapi so far aku guna kereta ni lama. Cuma aku tak banyak jalan. Intake Miniful ni aku memang original. Tak pernah tukar guys. Tak ada problem. Memang tak ada isu. Isu macam biasanya diorang kotor lah, tersumbat lah kan. Cuma lately ni minyak 97 tu mahal guys. Semalam aku pergi tuang RM4 lebih 1 liter kan. Berdarah bos. Aku top up sikit minyak 95 kan. Gaya-gaya ni duit tak ada guys. Kurang sikit bajet. So kereta pun kita tak bawa laju-laju. Sebab kereta tak berapa nak sihat lah guys. Kereta tak berapa nak sihat Pak Abu. Alang bawah head ni aku sental lah sekali. Bersih lah sikit rupa dia. Okay. Okay guys, hari tu aku dah cuci siap tapi tak sempat nak buat video terus. And then hari ni aku nak tunjuk kat korang dah siap cuci, cun tak cun. Jom kita tengok. Okay, ni dia yang dah siap cuci. Okay, dekat sini aku nak fokuskan kan yang kebiasaannya berlaku. Katakan Volkswagen korang warna putih, dekat bahagian dalam ni guys, yang bahagian putih-putih ni kan biasanya kotor teruk kan. Lepas tu bahagian enjin, cover enjin ni walaupun kadang kau sental, dia still ada minyak tau. So aku gunakan barang ni guys. Murah gila, interior clean. Dia sebenarnya untuk interior dalaman, tapi aku guna untuk cuci benda-benda ni. Yang putih-putih ni semua, cover-cover enjin yang ada minyak-minyak, semua clear and clear guys. Kau boleh tengok dekat atas ni kan, macam kita bawa keluar kedai, putih baru berkilat. Tu kelebihan dia. So barang ni aku ada tinggal dekat description. Korang boleh tekan link order guys. Boleh pakai untuk interior dalam. Macam kita punya bumbung-bumbung atas kan biasa warna putih kan. Bumbung-bumbung atas, kau punya dashboard, kau punya sofa rumah, semua boleh guna. Memang padu man. Okay, so ni dia lah hasil dia. Memang bersih. Satu minyak pun tak ada guys. Enjin Volkswagen ni dia memang sagat sikit kan. Tapi tunggu, nanti aku dah tukar intake Miniful. Kau boleh tengok result dia macam mana. Okay, tu je aku nak share dengan korang. Okay, untuk hari ni aku buat konten santai dulu, tak hardcore. So kau boleh tengok lah kereta kat belakang ni kan, macam mana kan, okey tak okey. So komen kat bawah guys. Yang mana belum pergi tengok short filem raya Takbir Takhir, kau boleh layan. Yang dah layan, terima kasih. Cerita tu best. Aku ada collaboration dengan member aku di Eddie Car Wash dengan Road 90 kedai motor. Lepas tu tak lupa juga Lauren
kedai tayar yang selalu aku buat konten tu. Thank you sebab korang join menjayakan short film raya tahun 2026. Terima kasih. Mantap berantai. Lupa. Aku nak buat satu konten. Tak tahulah kalau korang perasan. Ada nampak tak perubahan fizikal aku sikit guys. So, hari ni hari ke sebulan 19 hari aku diet. Maknanya hari ni hari ke 49 aku diet. Aku dah lost lebih kurang 17 kilogram dalam masa 49 hari. So kalau korang nak aku share, iyalah korang nampak masih akan nampak fizikal aku besar lagi kan. Tapi dah beza banyak guys. Tapi still besar lagi. Sebab benda ni aku nak share sebab dia sangat bagus untuk kesihatan. Bukannya pasal nampak slim je. Sihat guys. Sihat tu penting. So kalau korang berminat konten tu, aku boleh buat, aku boleh share dengan korang macam mana cara aku jaga pemakanan, kalori, apa benda yang aku berpandukan apa. Kalau korang nak, komen kat bawah. Alright, jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.